Adakah ini yang disebut sebagai kain kafan T20? Apa? Cuba hampa tengok video ni, Sat. Ni wasiat ya, kalau saya mati, saya tak nak kain kapan biasa, saya nak kain kapan RI ni, sebagaimana baju saya di dunia ni, ya. Begitu juga lah jenama, pakai mati saya. Adakah ini yang disebut sebagai kain kafan T20? Kain kafan eksklusif dan sebagainya? Cuba pula hampa dengar apa nasihat Menteri Agama kita, Dr. Zulkifli Hassan, berkenaan dengan isu ni. Cuma saya nak beri nasihatlah kepada semua. Sebenarnya mengingat kematian itu adalah salah satu daripada perkara yang sangat penting. Namun kita perlu mensucikan ataupun kita perlu menginsafi bahawa apabila kita meninggalkan dunia ini, yang ditinggalkan hanya 3 perkara. Ya, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Itulah yang kita tinggalkan. Kita tumpu dan fokus bukan kain kafan. Jadi hampa, kain kafan ni bukanlah jariah berterusan di alam kubur sana nanti. Mahalkah dia, elokkah dia, eksklusifkah dia, pada akhirnya akan rebut ditelan usia. Bila kita meninggal nanti, yang ikut kita bukan harta, bukan nama, tapi sebaliknya amalan kita. Jadi apa, kat sini kita kena cek balik. Mana satu yang kita pilih? Adakah kita pilih kain kafan yang mahal ataupun bekalan yang kita nak bawa ke akhirat kelak? Jadi apa? Renung-renungkan dan selamat beramal.